Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral anak Nora, Puteri Dahlia mengatakan bahawa tak pakai tudung lebih dekat dengan Allah SWT. Sebelum saya nak buat reaction, saya nak tegaskan bahawa video ini adalah bertujuan untuk education purpose dengan tujuan kita mengambil manfaat ilmu daripada kenyataan yang telah dikeluarkan. Sahabat, jom kita tonton video berkenaan sama-sama. Bila saya start pakai tudung dan sebagainya, saya start daripada saya 6 tahun. So saya tak dapat lagi belajar agama saya sendiri. Saya macam pakai tapi tak tahu. So sekarang saya nak start fresh dan saya nak belajar sendiri dan cari jalan saya sendiri dalam agama. Saya sekarang lagi rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun saya buka sebab saya memang nak cari jalan sendiri. Yes, so saya sangat excited. Dan kalau sesama nak kecam ke apa, antara saya dengan Allah sajalah. So tak apa. Yes, saya ready sebab untuk saya opinion orang. Saya dah biasa dah dengan kecaman dari saya 6 tahun lagi. Saya dalam industri ni. Orang boleh je cakap apa-apa tapi diorang tak tahu cerita saya sendiri. Diorang tak tahu. Mak saya support saya, family saya support saya. Diorang tahu abang saya datang hari ni, mak saya datang hari ni. Dia cakap, "Puteri, you look beautiful. Yang penting sebagai kita orang Islam, kita baik." Saya sangat rapat dengan ayah saya. Ayah saya selalu cakap, what makes you truly a good person is your heart, not what you wear. So as long as I know diri I ni sebenarnya apa, I tak kisahlah orang kecam. Seriously, baru-baru je. Dulu memang I still try to pakai, I try untuk ikut cakap orang dan sebagainya. Tapi lama-lama lagi I pakai lagi, I tak faham kenapa. Yes, orang kata untuk self protection dan sebagainya. Tapi saya rasa lagi jauh daripada Allah. Sebab saya rasa saya buat untuk orang, bukan untuk diri saya, bukan untuk agama saya dah. So sebab tu saya kena start fresh lah. Dan memang baru-baru je. Sebelum ni pun family saya semua, saya borak dengan diorang dah lama dah. Saya cakap one day memang this is gonna happen. And diorang macam, it's okay, we all pray together. And asalkan Puteri happy dan always solat, itu penting. Baru sekarang Puteri macam ready untuk express diri Puteri dulu. Sebab kalau kita tahu diri kita nak ikut cakap orang sampai bila-bila, I think kita boleh jadi gila. Family saya adalah good example. Diorang seumur hidup diorang, mak saya artis dan sebagainya, dia kena ikut cakap orang dari dulu lagi. Sampai sekarang diorang macam dah jadi gila dah, faham tak? Gila tu perkataan yang teruk lah, tapi diorang asyik ikut cakap orang. So saya je anak yang macam nak pentingkan mental health dulu. Dan diorang pun happy sama tu saya. And diorang pun sama. Again, saya sebenarnya tak baca komen kecaman. Bukan saya ignore, saya memang tak ada masa nak buka. Sekarang saya tengah work on album baru saya. Saya nak tukar nama saya daripada Puteri Dahlia ke Dahlia sahaja. Sebab saya rasa macam Puteri Dahlia tu memang orang kenal sebagai, saya tak tahu kenapa tapi orang buat dia macam Islamic punya icon. So saya nak jadi diri saya Dahlia, kosong je. So moving forward, saya memang takkan baca pun komen. Dan saya akan fokus saya punya relationship dengan Allah saya je. That's all. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita dah tonton video berkenaan. Kita dah dapat penjelasan daripada Dahlia yang dia tak nak guna nama Puteri Dahlia, katanya terlalu Islamik, so pakai nama Dahlia sahaja. Yang mana Dahlia telah sebutkan kenyataan-kenyataan yang saya fikir ia sangat patut untuk diberikan reaction. Pertama sekali, sahabat-sahabat, apabila saya menonton video tadi, saya rasa agak kecewa apabila seorang muslimah yang sudah lengkap bertudung, tiba-tiba dia buka tudung. Beliau adalah orang yang sama viral, berpeluk dan bercium dengan boyfriend dia dekat TikTok beberapa tahun lepas. Tapi boyfriend tu dah jadi ex-boyfriend dia. Hari ni setelah umur 21 tahun, dia tampil tidak memakai tudung di malam AIM, Anugerah Muzik ke-24. Apa yang lebih menarik untuk dibahaskan ialah hujah-hujah yang dia gunakan bagi mensahihkan, membenarkan perbuatan dia itu. Pertama, sahabat-sahabat, dia kata dia pakai tudung sejak berumur 6 tahun dan waktu tu dia tak tahu apa sebab dia pakai. Ada orang kata itu adalah untuk self protection, maka dia pakai. Apatah lagi waktu tu dia hanya pakai tudung sebab ikut orang. Jadi sekarang ni dia nak start fresh. Dia tak mau ikut orang dah. Dia nak jadi diri dia sendiri, nak beragama dengan cara dia sendiri. Sahabat-sahabat, apabila anak kita waktu masih kecil, tugas mak dan ayah ialah memperkenalkan mereka kepada perkara-perkara yang dituntut oleh agama. Secara basic, kita didik mereka solat. Di samping itu kita maklumkan sebab apa seorang Muslim perlu solat. Solat fardu, solat Jumaat dan solat-solat sunat. Demikian juga bab aurat. Kita jelaskan pasal apa lelaki dan wanita perlu tutup aurat. Bukan perempuan saja, orang lelaki pun kena tutup aurat. Kita terangkan bahawa ia adalah
tuntutan agama. Bukan sekadar fashion dan bukan sekadar pakaian adat. Bahkan hikmah-hikmah selain daripada tuntutan agama, kita jadikan ia kedua. Yang penting, jadikan bahawa itu adalah tuntutan agama sebagai yang pertama sebelum hikmah yang lain. Jika tidak, akan bawa kefahaman yang sama macam yang dibawa oleh Dahlia tadi. Sebagai mak dan ayah, kita kena maklumkan bahawa orang Islam tutup aurat kerana kita adalah orang yang beragama, iaitu yang mengikuti neraca Allah dan juga Rasul. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Nescaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Kita umat Islam, kita memang kena berpaut pada Quran, kita memang kena berpaut kepada sunnah Nabi SAW. Kita tak boleh buat agama ni ikut cara kita sendiri atau ikut cara mak bapak kita. Tapi agama mesti ikut cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Asalnya, boleh saja pakai apa pun. Tapi apabila Allah dan Rasul dah jelaskan bahawa ada cara tertentu dalam pakaian, maka kita ikutlah. Sebab apa kita kena ikut? Sebab kita nak beragama dengan agama yang benar. Nak ikut seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasul. Betul, tak perlu ikut agama seperti mak dan ayah. Dan kita kena ikut agama seperti mana yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasul. Tapi kalau mak dan ayah kita dah ajar cara yang betul daripada sudut agama, mengikuti apa yang Allah dan Rasul dah suruh, maka kita jalani, kita ikut seperti mana itu, disebabkan dia telah mengajar benda yang betul. Tak salah ikut orang jika orang yang kita ikut itu dah ajar kita perkara yang betul dan juga benar. Tapi yang salah apabila kita ikut suka hati kita tanpa sebarang petunjuk. Sedangkan perkara yang kita kena buat itu perlukan petunjuk. Kita tak tahu, kemudian kita buat-buat tahu, ini masalah. Ustaz besar mana pun, ulama besar mana pun, tak boleh buat agama ikut cara dia sendiri. Tapi semua kena ikut cara yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasul. Bezanya, kalau ulama dan orang cerdik ni, mereka tak tahu, mereka akan belajar. Bukan buat cara sendiri ataupun memilih cara yang sesat. Seperti mana kita tak boleh solat ikut suka hati kita. Dia ada rukun dia, dia ada cara dia ada tata cara solat. Wuduk, tak boleh wuduk ikut suka hati kita. Demikian juga tak boleh suka-suka hati mencipta agama dengan kefahaman baru. Dahlia kata tadi, yang penting dia solat. Adakah dia boleh solat sendiri? Adakah dia boleh solat dengan cara dia sendiri? Adakah dia nak boleh sujud dulu baru mula dengan diri? Tak boleh. Dia kena ikut juga. Ikut siapa? Ikut Allah Ta'ala dan Rasulnya mengajarnya. Tapi nak pergi jumpa kepada Allah dan Rasul, kita tak ada akses. Maka kita mengikuti orang yang mengikuti mereka. Kalau mak dan ayah kita dah ajak elok-elok, ikut saja dia. Dalam bab solat pun kita kena ikut, apatah lagi di dalam bab-bab lain. Kita kena hati-hati di dalam perkara dan cara faham yang baru. Seperti mana solat tak boleh ikut suka hati, maka demikian jugalah tak boleh suka hati mencipta agama dengan kefahaman baru. Bimbang, bila kita buat cara faham baru, maka amalan itu akan tertolak. Nabi SAW dah ingatkan kita banyak kali tentang hal ni. Jadi Dahlia kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Nabi SAW sebut, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa rad." Sesiapa yang buat sesuatu amalan baru dalam agama sedangkan ia tidak ada dalam agama kami, maka amalan tersebut akan ditolak. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat-sahabat, dalam keterangan yang kita dengar daripada Dahlia tadi, ia kelihatan dia salah faham dalam mencari penyelesaian. Dia kata disebabkan dia tak tahu sebab apa pakai tudung sejak umur 6 tahun, maka dia pun tak pakai tudung sekarang ni. Sedangkan penyelesaiannya bukan begitu. Kalau dia tak tahu dan tak faham mengapa seorang wanita perlu pakai tudung, dia patutnya cari faham mengapa dia kena pakai tudung. Bukan dia pergi buka tudung. Saya berikan contoh. Jika seseorang tu tak faham mengapa tak boleh melintas apabila lampu trafik berwarna merah sedangkan tak ada orang pun di situ, maka dia perlu cari faham. Bukan dia kata, lampu merah tak perlu ditaati sebab aku tak faham. Anda tak boleh reka kefahaman sendiri hanya kerana anda tak faham. Betapa banyak perkara yang kita tak faham atas muka bumi ini, tapi kita jalani dan ikut juga kerana ada
aturan. Kita pergi hospital, demam. Doktor pun bagi makan Panadol. Kita pun patuh dan makan. Padahal kita tak tahu pun bagaimana Panadol itu berfungsi. Kita ikut saja. Adakah dengan mengikuti doktor tadi menjadikan kita bodoh, menjadikan kita jauh daripada kebenaran? Tidak, sebab kita ikut orang yang tahu dan faham bidang dia. Dan sebahagian demam, doktor tak bagi Panadol, doktor bagi ubat lain. Kita ikut saja sebab kita tahu dia doktor dan dia nasihat berdasarkan kepada kepakaran. Kita tak pertikai pun, hari itu saya demam, doktor bagi Panadol. Hari ini saya demam, pasal apa doktor tak bagi Panadol? Kita tak pertikaikan perkara berkenaan. Tapi kalau kita nak pertikai pun dengan tujuan untuk bertanya, nak mendapatkan maklumat, itu tidak menjadi masalah. Islam juga sedemikian, walaupun tidaklah serumit itu. Setiap perkara dalam agama ada penjelasannya. Dalam pakaian, agama tak ada masalah nak pakai apa. Tapi ada keadaan tertentu yang Islam kehendaki kita ikut. Antaranya dalam bab aurat dan cara berpakaian yang menyerupai sesuatu yang bercanggah dengan agama atau tidak senonoh. Agama larang bab tu, tapi dalam banyak hal yang lain agama benarkan. Secara peribadi, saya merasakan tak tahu dan ikut orang ni hanyalah dua alasan yang diada-adakan. Puteri Dahlia sudah berumur 21 tahun. Sudah balik, sudah matang dan mampu memahami perkara asas dalam agama. Isu tudung adalah isu asas di Malaysia. Saya pasti dia juga tahu bahawa tudung ini adalah wajib untuk wanita muslimah. Tetapi mungkin faktor persekitaran, kawan-kawan, keluarga yang bermasalah, diri yang memberontak, boyfriend yang toksik boleh meracuni kefahaman beliau. Saya sangat berharap beliau cepat-cepat bertaubat dan segera berubah. Jika dulu dia pakai tudung tapi tak faham, sekarang boleh berubah kepada pakai tudung kerana faham ia adalah tuntutan agama. Kedua, sahabat-sahabat, Puteri Dahlia nukilkan kenyataan bapa dia. What truly make you is your heart, not what you wear. Ucapan ini ada kebenaran, tapi ia tak lengkap. Bapa dia kena panggil dan syarah semula. Sebab agama bukan hanya pada hak sahaja, tetapi apa yang awak tunjukkan. Bolehkah kita kata seseorang itu berpegang teguh pada agamanya sedangkan pakaiannya mempunyai tanda salib? Sedangkan Nabi Muhammad SAW larang pakai baju dengan tanda salib. Apabila Islam datang, ia tidak membawa kempen hati dan perasaan sahaja, tetapi ia menekankan juga aspek luaran. Sebab tu Islam wajibkan mengucap dua kalimah syahadah. Padahal kalau detik dalam hati pun dah okey. Islam wajibkan salat, Islam wajibkan puasa, Islam wajibkan zakat, Islam wajibkan haji. Semua itu adalah amalan zahir yang perlu bergabung dengan amalan hati. Islam wajibkan buat baik kepada ibu bapa, bercakap sopan di hadapan orang ramai. Itu semua amalan zahir. Jadi jangan pisahkan antara amalan hati dan juga amalan zahir. Bagus anda rasa simpati dengan orang susah, tapi tak boleh jadi Robin Hood yang mencuri harta orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Imam Fudail bin Iyad menyatakan bahawa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan wa lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Wa qala wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla was sawabu idza kana ala sunnah. Sesuatu amalan apabila dilakukan dengan ikhlas tapi tidak bertepatan dengan agama, maka ia tidak diterima. Demikian juga sesuatu amalan yang bertepatan dengan agama tapi tak ada keikhlasan juga tidak diterima. Sehingga bertepatanlah antara ikhlas dan menepati tuntutan agama. Ikhlas tu macam mana? Ikhlas apabila seseorang melakukan sesuatu perkara hanya kerana Allah Azza wa Jalla, dan sawab itu ialah apabila sesuatu itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebab tu saya cadangkan bapa kepada Puteri Dahlia ni bagi kelas tambahan dekat anak dia. Sebab anak dia ni nampak tak faham dengan apa yang bapa dia sebut. Bimbang. Ketidakfahaman berkenaan boleh bawa kepada kesesatan dalam pemikiran. Nanti dia bercakap kasar dan tidak sopan kepada keluarga, mencaci maki mak dan juga bapa. Tapi dia kata, tak apa, walaupun perbuatan saya ni buruk, tapi hati saya baik. Ini kesesatan di dalam kefahaman. Terakhir, saya nak kritik tentang kenyataan tak pakai tudung lebih dekat dengan Allah. Ini adalah kenyataan yang sangat-sangat menyeleweng, salah dan juga sesat.
Sahabat-sahabat, saya tahu ada wanita tak pakai tudung dan saya anggap mereka sedang melakukan kesalahan dan dosa peribadi yang kita semua tak perlu lebih-lebih judge mereka. Jangan samakan mereka seperti orang berzina, jangan samakan mereka seperti orang yang minum arak ataupun sebagainya. Mereka tak bertudung, mereka tahu itu salah dan mereka dalam proses memperbaiki diri. Ada yang cepat dan ada yang mengambil masa yang agak panjang. Ada yang diuji dengan ujian yang berbeza dan mereka lah yang menentukan sejauh mana mereka menghadapi ujian berkenaan. Sebahagian daripada mereka sedang mengusahakan momen-momen tertentu untuk bertudung supaya dia tak tertekan dengan tekanan persekitarannya. Saya juga berkawan dengan wanita-wanita yang tidak bertudung. Followers saya juga ada dalam kalangan wanita yang tidak bertudung dan saya tidak ada masalah dalam hal berkenaan. Mereka bebas bertemu dengan saya dan berinteraksi untuk pelbagai isu dan juga pertanyaan. Apatah lagi pada saya, isu tudung dan tidak bertudung ini adalah isu peribadi yang tak perlu dibesar-besarkan. Bahkan saya selalu berbincang dalil dan perbahasan ulama tentang isu tudung ini dengan isteri saya. Dan dalam perbahasan fiqah, isu tudung ini mempunyai perbahasan yang besar. Sama ada berkaitan tentang hukum dia, kawasan yang perlu ditutup, bila dan juga di mana. Tapi keadaan Puteri Dahlia ni, kenyataan daripada Puteri Dahlia ni agak menarik. Apabila dia tak bertudung, tapi dia kata tak bertudung itu menyebabkan dia lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, lebih dekat dengan agama. Sedangkan ini adalah satu kenyataan bermasalah. Agama suruh dia bertudung. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut وَلِيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, dan hendaklah mereka, iaitu wanita beriman, melabuhkan tudung mereka ke dada-dada mereka. Surah An-Nur ayat 31. Demikian juga ayyudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka, iaitu wanita mukmin, melabuhkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Surah Al-Ahzab ayat 59. Dua ayat ini jelas meletakkan tudung, iaitu dalam bahasa Arab disebut khimar, dalam yang lain disebut sebagai jilbab, sebagai perintah syarak, bukan pilihan peribadi. Maka dakwaan bahawa membuka tudung lebih dekat dengan Allah adalah berlawanan dengan wahyu. Dekat dengan Allah bukan dengan mengikut rasa hati, tapi dengan mentaati syariat dan juga perintah Allah. Logiknya, seseorang yang melanggar perintah tidak boleh mendakwa dirinya semakin dekat dengan pemberi perintah. Jika seorang anak tidak ikut arahan ibunya lalu berkata saya lebih dekat dengan ibu bila lawan cakap ibu, itu jelas tidak masuk akal. Begitu juga seorang mukmin muslim membuka tudung adalah melanggar arahan Allah, maka mustahil ia menjadi jalan lebih dekat dengan Allah. Jika kita rasa dengan melakukan keingkaran kepada Tuhan dapat mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya kita sedang berada dalam jalan kesesatan, lalu kita perlu segera bertaubat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٍ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدٍ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang hamba-Ku lakukan untuk mendekatkan dirinya kepadaku, melebihi apa yang aku wajibkan ke atasnya. Hamba-Ku berterusan mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat sehingga aku mencintainya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Seandainya hati tak kuat meninggalkan maksiat, jangan dicipta pelbagai alasan yang akan menyesatkan manusia lain. Hadis ini menjelaskan bahawa nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tak ada jalan lain adalah dengan mentaati perintah yang Allah Ta'ala wajibkan. Antaranya adalah pakai tudung. Seandainya hati tak kuat meninggalkan maksiat, jangan dicipta pelbagai alasan yang akan menyesatkan manusia lain. Cukuplah kita berusaha dan berdoa kepada Allah untuk menerima hidayah. Ramai saja manusia yang salah, tetapi mereka tidak mencipta alasan konon maksiat itu mendekatkan diri kepada Allah. Sempena bulan Maulidur Rasul Rabiul Awal, sepanjang bulan ini kita buat combo Maulid Rasul sebanyak 5 buah buku yang bermanfaat, yang saya yakin dan percaya ia dapat memandaikan umat dengan ilmu. Ia pasti bermanfaat untuk kita baca dan kita ambil manfaat daripada setiap perkataan kenyataan yang ada di dalam buku ini, sesuai untuk semua orang. Buku yang pertama ialah Mengapa Muhammad Begitu Cintakan Khadijah. Ia cerita tentang seorang wanita yang perlu dicontohi. Bukan sekadar cerita, ia adalah satu susunan tentang kehidupan seorang wanita yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Buku yang kedua Al-Kabair wa Tabyin Harim, mengintai 76 jalan ke neraka, dosa-dosa besar yang mesti dijauhi oleh seluruh umat Islam.
Islam, ditulis oleh seorang ulama hadis yang besar, iaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Buku yang cukup bermanfaat. Ada 76 dosa-dosa besar di sini. Kita baca untuk kita jauhkan diri daripada hal itu, dan ia bertepatan dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi SAW yang telah menyebutkan tentang kebahayaan segala dosa-dosa berkenaan. Seterusnya, buku yang penting untuk Maulidur Rasul, iaitu buku Ar-Rahiqul Makhtum, sirah Nabi Muhammad, sirah lengkap dari sebelum baginda Nabi SAW dilahirkan sehingga baginda Nabi SAW dilahirkan, setelah itu 40 tahun, dan juga sehingga kewafatan baginda Nabi. Segala cerita-cerita tentang perang, ada juga peta peperangan yang berlaku pada waktu berkenaan diceritakan di dalam buku ini dengan cukup baik, cukup tersusun, nota rujukan juga sangat baik. Seterusnya, buku Sifat Salat Nabi, bimbingan solat terus daripada dalil-dalil yang kuat, ditulis oleh seorang ulama hadis, iaitu Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi, yang menyusun daripada sudut fiqahnya, daripada sudut hadisnya, dalam mencakupi keseluruhan perkara. Seterusnya, buku zikir dan doa Rasulullah SAW sepanjang hari, bimbingan solat, bimbingan doa, bimbingan zikir-zikir yang perlu dibaca pagi, petang, malam untuk setiap waktu, dan juga zikir-zikir yang berkaitan pada waktu-waktu tertentu. Jangan tunggu stok nak habis. Sahabat-sahabat boleh WhatsApp saya 0133023316. WhatsApp saya sekarang, saya sendiri akan uruskan tempat anda, penghantaran staf saya akan bantu. Jadi anda akan terus WhatsApp dengan saya akan terus berikan maklumat kepada anda. Saya minta maaf kalau kadang-kadang saya lambat sikit nak jawab mesej anda, disebabkan biasalah ada kerja-kerja yang lain yang perlu saya dahulukan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.